Pulau Pinang adalah antara titik panas ataupun hotspot untuk patriotisme. Kejap. Your father tadi kata seorang civil servant, tapi dia juga orang politik. Betul tak? Yes. Jadi UMNO? Yes. Okay. Mana ada PKR time tu? 1960-an YB, come on. Ada PAS. Ya, PAS ke kan? Parti Rakyat ke? 60-an, remember? Okay. 1990s. Right. Okay, so USM. Yeah. So, saya amat berterima kasih saya tak masuk mana-mana universiti awam lain kerana di Pulau Pinang, dan Wabi Nik Nazmi tahu ni, Pulau Pinang adalah antara titik panas ataupun hotspot untuk patriotisme. Dia ada banyak gerakan-gerakan siasah, NGO, CSO. Nani suara khabar pertama di Malaysia dari mana? Khabar Pertukaran Indonesia. Saya pas benar ke salah. Al-Imam Pulau di Pinang. Pulau Pinang. Ada dulu kawan baik YB Nik Nazmi yang pernah jadi YB balik pulau tu, yang lawyer hebat tu, yang terror. Dia jugalah terror syariah, dia juga terror bukan syariah. So dia selalu cakap je, Dr. Sun Yat-sen pun datang Pulau Pinang tau. Dr. Sun Yat-sen pergi Google, tak tahu. So but my point is, bila saya ambil kewartawanan di Pulau Pinang, dia agak berbeza dengan tempat lain kerana dia hubungan rapat dengan masyarakat. Masyarakat aktivisme. Di Pulau Pinang ada persatuan pengguna yang kita kenali sebagai CAP. Itu mamu mami punya SM something akan jadi dia punya ketua. Kan? Dan dia juga ada aliran. Sebelum dia jadi pemimpin parti orang ini, dia adalah pensyarah kami. Dia adalah penulis hebat, pengkritik hebat yang menulis secara intelek di majalah aliran. Sahabat Alam. Correct. So, what I'm trying to say is, kewartawanan di USM bukan hanya journalism 101, buat assignment, lepas tu grading, tak. Daripada awal saya terdedah pada itu, dan kerana latar belakang sawah padi saya, perlis ni YB untunglah lahir kat negeri yang maju. Saya ni, sebab tu bila saya pergi ke Sabah Sarawak, dan sampai sekarang saya berikrar, dan saya janji sejak depan kaca televisyen, walaupun saya tidak akan ada kuasa di media, tapi saya masih akan membantu rakyat di Sabah dan Sarawak kerana jurang kita terlalu jauh.